Dia sesuatu yang menarik sebab sebelum saya masuk ni saya tertanya-tanya lah apa design thinking ni sebenarnya dan apa kita boleh gunakan pendekatan design thinking ni dalam penyelesaian masalah. Tapi setelah saya melalui 2 hari ni, Dr. Rozaimi bagi saya satu insight tahu macam mana kita menggunakan pendekatan yang lebih berfokus dan kita berani untuk explore idea-idea baru dengan menggunakan pendekatan seorang designer. Tapi yang menariknya, Dr. Rozaimi seorang arkitek, dia dapat memandu kita punya perspektif how to draw all the ideas dan benda ni sepatutnya semua orang perlu explore, perlu ambil peluang benda-benda macam ni sebab bagi kita yang selalu menggunakan pendekatan yang konservatif ni kadang-kadang kita banyak tak fokus, that's why kita tak dapat selesaikan masalah sebenarnya. So previously, before I attend this course, of course kita ingat this is another, course yang motivates you to do things or that kind of course lah. But after attending this course, it kinds of orang kata buka perspektif kita terhadap how kita buat urusan day-to-day task kita tu more structurally and more effectively. Yang penting is the keyword is more effective. Of course kita buat kerja harian kita tu orang kata sudah okay for the timing, tapi this actually elevates it more. And of course saya menyarankan kepada semua jabatan ataupun any agency whatsoever to orang kata enroll in this course because it will orang kata opens your mind to doing good things but doing small things but in a great way. Setelah menyertai program ni, saya berasa lebih mudah untuk saya menyampaikan idea ataupun input kepada pihak atasan sebab saya agak kerap urusan dengan pihak pengurusan tertinggi. Jadi saya rasa program ni banyak memberi manfaat pada saya. Program yang diberikan oleh Dr. Rozaimi ni elok disertai oleh semua orang, terutama yang berada dalam bidang untuk membuat keputusan, kerana ia merupakan satu kaedah yang sentiasa bergerak dengan arus semasa, tidak sentiasa terkehadapan. Jadi saya berpandangan juga, saya berharap kursus ini juga dapat ditambah baik dengan pengaplikasian yang lebih dalam menggunakan AI dan saya amat berterima kasih kepada pihak JPA kerana memberi peluang saya untuk menyertai kursus ini. Okey, untuk apa yang saya dapat sebelum dengan selepas daripada kelas ni ialah kalau sebelum ni kita nak simplifykan masalah kita nak bawa masalah pada bos ni, banyak benda yang kita kena buat. Tapi bila kita masuk kelas ni, benda ni kita boleh visualkan sahaja dan kita boleh simplifykan sahaja melalui visual tersebut. Jadinya tak perlu kita bawa 2, 3, 4 kertas untuk jumpa bos, tapi instead of bawa 4 kertas tu boleh bawa 1 kertas sahaja melalui visual tu. Dan saranan saya kepada semua orang dekat luar sana, tak kira lah dalam bidang apa, dalam background apa, you guys must learn this sebab sangat-sangat menarik. Communications, tapi setelah saya lalui ni saya nampaklah maknanya kita berada dalam satu masyarakat atau society negara yang sebenarnya sudah bergerak ke arah visual society. Kalau